Pedikit tiramisu for adik ipar. Kini first time kita buat tiramisu yang luar dia ada crust. Luar dia crunchy, dalam dia memang fully tiramisu mascarpone. Sedap sangat-sangat. Anak buah kita pun semua suka. Okay, first ambil biskut Mary, blend pakai food processor, butter yang dah cair, and then korang kacau. Lepas tu letak kat loyang yang dah ada baking paper. Korang tekap-tekap sampai dia berbentuk macam tu. Okay, lepas tu bakar sekejap 5 ke 10 minit. Okay, double boil gula dan juga kuning telur. Kacau, beat sekejap. Lepas tu kita double boil sampai suhu 72. Kacau mascarpone pakai spatula je. Kuning telur juga esen vanila. Masukkan sikit demi sedikit. Jangan overbeat tau. Bagi dia cukup sebati je. Okey, seterusnya whipping cream ni saya dah beat sampai kembang. Masukkan dekat mascarpone tadi. Sikit demi sedikit. Kacau pakai spatula sahaja. Okey, dah siap. Okay, kita letak dekat crust tadi tu. Okey, ni layer yang pertama. Lepas tu kita layerkan lagi dengan biskut lady finger dan juga coffee saya celup. Letak lagi layer yang atas. Ratakan, dah boleh buka. Okey, lepas kita buat atas je. Bulat-bulat pakai piping bag macam tu. Comel lah juga, nampak kan? Boleh lah. Tada, dah siap. Hopefully adik ipar kita suka. Letak koko dekat atas dia. Masya Allah, tiramisu kita dah pun siap. Ni memang favourite mama tua ya. Dia memang suka sangat kopi tau korang. Budak-budak pun suka. Okey korang, selamat mencuba.